Stres ataupun anxiety ni sebenarnya abang-abang kakak boleh ganggu perut dan juga jantung. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan jantung berdebar, perut rasa ketak, berangin, dada pula sesak. Kalau dibiar lama-lama, badan akan jadi letih dan akan boleh mengganggu kehidupan kita lah. Jadi macam mana untuk kita hilangkan anxiety, nak kurangkan stres tu yang menyebabkan masalah-masalah kemudian tu, boleh amalkan Ajwa Talbinah lah. So Ajwa Talbinah ni kita ada barley yang boleh membantu untuk kurangkan asid dalam perut dan menyebabkan saraf tu boleh ditenangkan dan juga boleh kurangkan tekanan dalam tubuh lah. Selain daripada barley, kita ada juga susu kambing, kita ada delima, kita ada kurma ajwa yang sama sekali boleh untuk kurangkan masalah tekanan dalam perut tu dan menyebabkan anxiety dan stres boleh dikurangkan, insya-Allah. Jadi kepada mereka yang nak mencari ikhtiar, yang ada masalah anxiety tu, boleh cuba amalkan Ajwa Talbinah, insya-Allah menjadi.